Okay, kita telah adakan Majlis Aidilfitri Madani di Pantai Irama, Bacok, Kelantan yang telah dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Menteri Besar Kelantan. Dan apa yang kita cuba lakukan kerana NRES ataupun Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merupakan penganjur, kita cuba sedaya upaya untuk menerapkan elemen-elemen kelestarian. Kita cuba mengurangkan penggunaan plastik dalam menyediakan hidangan dan juga minuman ketika majlis tersebut. Jadi contohnya kita ada cawan pinggan dan juga cutlery yang diperbuat daripada sama ada kertas ataupun kayu. Sebab kalau plastik dia akan memakan masa beratus tahun untuk terurai, tetapi kalau kertas ataupun kayu dia akan makan masa yang jauh lebih pendek. Kita nak jaga kebersihan pantai, kita nak kurangkan pencemaran plastik, kita kurangkan juga penggunaan barangan plastik, khususnya plastik sekali guna. Selain daripada peralatan kertas dan kayu tadi untuk kita elakkan plastik sekali guna, kita juga menyediakan perkhidmatan kompos untuk sisa-sisa makanan yang ada daripada rumah terbuka sebentar tadi. Ini merupakan mesin kompos ini ada macam-macam teknologi, tetapi ini jenama Meko yang merupakan jenama daripada Malaysia dan dia boleh memproses sehingga 60 kilo. Dia dalam 24 jam barangan tersebut akan jadi kompos yang boleh digunakan untuk baja. Semua barangan organik boleh masuk, termasuk kalau ada kertas tisu sikit-sikit pun boleh masuk, sisa makanan dan sebagainya. Yang tak boleh masuk, benda besi, plastik tu tentulah tak boleh masuk. Jadi kita cuba masukkan semua sisa ni ke dalam. Apa jua program, di mana-mana kita boleh terapkan amalan lestari. Walaupun mungkin bukan 100%, tetapi sekurang-kurangnya ada permulaan, ada niat yang baik, ada langkah tertentu yang boleh kita mulakan, dan insya-Allah daripada itu kita jadi lebih baik, kita tambah lagi amalan kelestarian. Dan kami, komitmen kami di peringkat kerajaan ialah untuk membantu dengan dasar, dengan insentif dan juga dengan perundangan untuk menyokong inisiatif kelestarian yang anda ambil.